Assalamualaikum guys. Selamat pagi-pagi, selamat petang-petang, selamat malam-malam. Alhamdulillah hari ini Legacy Bus Malaysia berada di TMS Bus, sebuah syarikat pembuat badan bas yang terletak di Semenyi Kajang. So hari ini kita berkesempatan untuk review beberapa buah bas, dan ini adalah bas yang terakhir untuk kita review pada hari ini, 15 hari bulan Februari 2025. So inilah bas yang sedang kita review, bas Sipitang Express. Sebelum kita tengok bahagian luar lebih lanjut, jom kita tengok bahagian dalaman. So inilah bahagian dalaman untuk bas ini, bas Sipitang Express yang menggunakan kombinasi seat 2 tambah 1. Seat yang selesa dibuat oleh siapa APM. Seat yang berwarna hitam dan mempunyai fabrik berwarna biru. Dan tidak lupa, inilah trademark untuk bas yang dikeluarkan oleh TMS Bus yang sekarang. Mesti akan ada tulis nama syarikat di bahagian belakang ini. So sekarang saya berada di bahagian belakang. Kita nampak susunan kursi 2 tambah 1 daripada belakang, dan ada headrest. Yang ini USB charger port terletak dekat bahagian sini. Jadi tolong gunakan dengan cermat dan secara berhati-hati. So ini ada jaring untuk letak barang, itu ada headrest, ada leg rest. Jadi jom kita tengok, kita terus tengok bahagian kokpit ataupun tempat pemandu bas. Tak lupa ada juga luggage compartment yang bertutup di bahagian atas. So tuan-tuan bolehlah simpan barang-barang peribadi tuan-tuan dan puan-puan ketika menggunakan perkhidmatan bas yang disediakan oleh Sipitang Express. So ada sebuah televisyen, dan jom kita tengok bahagian tempat pemandu. Inilah tempat pemandu untuk bas ini. So bas ini bernadikan chassis baru, AT400 Euro 5, bas yang dibuat oleh TMS Bus. So ada 2 monitor, satu untuk CCTV dan kamera 360 tak silap saya, dan mempunyai Android player. Kita pergi dekat sikit tengok button-button yang ada. Bas ni auto, nampak tu 1, 2, 3 DNR, dan ini adalah steering untuk bas ini. Dan kalau kita tengok daripada jauh, panel meter pun sangat terang dan jelas. So ini tempat duduk yang sudah tentunya selesa untuk pemandu bas. Manakala ini ruang rehat untuk pemandu bas Sipitang Express ini. Ada beberapa kompartmen bahagian belakang. Sekali lagi kita tengok. So ini bahagian hadapan, tertulisnya di bahagian cermin atas Sipitang Express, dan ada tulis online tiket www.sipitangexpress.com.my. Tak lengkap review kita kalau kita tak tengok bahagian mata bertentang mata untuk bas ini, TMS 7. So kita tarik sikit, kita tengok bahagian hadapan daripada bawah ke atas dan daripada atas ke bawah. So inilah rupa bentuk bas yang dibuat oleh TMS untuk Sipitang Express yang menggunakan model TMS 7. Sekarang kita cuba dapatkan full view untuk bas Sipitang Express. So waktu saya buat video ni, bas ni tengah siap-siap lah, kata tengah finishing. Jadi nombor plate pun apa semua tak ada. Kalau tak silap nombor plate bas ini Madani berapa, nanti saya tengok balik, nanti kita letakkan caption. Jadi inilah wajah penuh untuk bas ini, Sipitang Express, yang berwarna putih, biru dan juga warna kuning. Jadi jom kita pergi lebih dekat sikit, kita tengok taburan warna yang ada pada bahagian tepi badan bas ini. Dia dah tertulis Sipitang Express, dan ini dia kod untuk enjin bas ini, AT400V, chassis Euro 5 Euro 5 yang dikeluarkan oleh TMS Bus untuk pasaran di Malaysia. So awal saya baru perasan ada bunga raya di bahagian belakang. Keselamatan dan keselesaan
diutamakan. Itu cawangan kata untuk syarikat Cipitang Express ni. So inilah feature-feature yang ada. Chassis Europa, ada kamera 360, ada tempat duduk yang selesa, CCTV in operation, USB charger port dan juga personal lamp. Sekarang kita tengok pula bahagian belakang ataupun bontot bas untuk Cipitang Express ini. Saya tak pasti 223 tu apa saya kurang pasti tentang bas-bas Borneo, tapi dapatlah kita tengok bahagian belakang dan juga keseluruhan bas ini ketika bas ini masih lagi berada di MS Bus. So inilah laluan dia kot. KK Menumbuk, KK Beaufort, Cipitang, Lawas, Limbang, Sarawak, PSB, Brunei, Biri, Sarawak. So untuk online tiket macam saya sebut tadi, www.cipitangexpress.com.my. So ini juga adalah salah satu tema untuk model baru TMS 7. Nanti akan ada plate yang tertulis nama syarikat di bahagian badan bas. Okey, selesailah review ringkas kita pada hari ini. Alhamdulillah dapat juga kita buat review beberapa buah bas. Dan kalau ada rezeki lagi, insyaAllah yuk akan cuba jejakkan kaki lagi di TMS Bus ini. Terima kasih kepada TMS Bus kerana memberikan layanan yang terbaik dan sangat-sangat baik, dan juga mesra kepada aplikasi Bus Malaysia. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.